sementara kita menunggu masuk dalam isyak, sini saya jawab beberapa soalan yang ditanya. Antaranya hukum berwarna rambut. Hukum berwarna rambut. Jumhur ulama Syafi'i rahimahullah taala berpendapat warna rambut selepas berubah, selepas rambut jadi putih, hukumnya sunnah. Sunnah. Bagi sesiapa yang rambutnya putih atau berubah, sunnah mewarna rambut. Pada bahasa sunnah. Yang kedua, jumhur ulama juga sebagai besar ulama mengatakan warna yang sunnah diwarnakan warna indah dan seumpama dengannya. Warna indah, warna yang biasa rambut, kecuali warna hitam. Warna hitam jumhur ulama mengatakan haram. Warna hitam jumhur ulama mengatakan haram. Tapi ada beberapa orang ulama di Jabir mengatakan harus dia berhujjah. Nabi warna rambut. Tak kira lah warna apa sekalipun, jadi warna. Ada warna hitam, warna yang di atas rambut. Ada warna biru tak boleh. Dia harap warna hijau tak ada. Warna rambut mesti boleh. Cuma pada mazhab saya Syafi'i ada warna indah saja. Ada kuning, merah, merah. Warna indah itu digunakan oleh Syafi'i. Warna hitam tidak ulama. Sebelum dapat kata ulama kata-kata, beliau ulama mengatakan harus. Baik. Dia pertama. Yang kedua, bagi wanita juga sama. Sekiranya rambut dia warna putih, maka dia sunat warna rambut dia. Kalau warna hitam, tidak disunatkan, sunat haram. Perempuan yang tidak, rambut yang tidak putih tapi dia warna cukup, sunat adalah haram. Gimana? Hadis daripada Anas bin Malik, ada hujah hadis daripada Anas bin Malik. Meriwayatkan bahawa Nabi SAW ada ditanya, adakah Nabi sunnah warna rambut? Maka Anas kata, aku tak pernah tengok Nabi warna rambut. Tetapi Abu Bakar yang ubah warna rambut, Nabi tak warna. Maknanya dalam yang lain Jabir mengatakan Nabi warna rambut. Maka ulama mengambil dua hadis tadi, dua kesimpulan, mungkin Nabi warna rambut tidak terang sangat. Kadang-kadang ada warna, kadang-kadang tidak warna rambut. Sebab dia ubah. Mulakan ada sekat nampak di warna rambut. Kemudian rambut Nabi ini, apabila ditengok jauh nampak hitam, ditengok dekat warna kuning ke merah-merahan. Ada tak nampak hitam. Bukan warna hitam yang ubah Nabi itu, tapi warna kuning ke merah-merahan dekat-dekat hitam. Atau Anas tengok warna hitam, maka dia doakan Nabi tidak warna rambut. Adanya hukum warna rambut digunakan oleh syarak. Warna yang digunakan adalah warna selain daripada warna hitam yang biasa tumbuh rambut pada orang lain. Pada biru orang lain tak boleh. Ada tak biasa orang buat. Black orang buat tak boleh. Dia halal. Pendapat jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, ada masalah susah ini kita tak faham. Seorang tu dia sembahyang lewat maghrib. Apabila dia musafir, dia pun datang ke surau, dia dah sembahyang maghrib, dia siap sembahyang. Dia tengok ada 2-3 orang yang sembahyang bersendirian. Ada seorang imam, 3 orang itu ikut dia. Dia ingat sembahyang maghrib, maka dia ikut orang tadi. Rupa-rupanya orang tadi itu orang sembahyang isyak jamak takdim dalam waktu maghrib. Di mana kita musafir sudah lebih dari 3 hari yang boleh kita jamak takdim. Mana kita buat isyak dalam waktu maghrib sebanyak 4 rakaat ataupun kita puasa sebanyak 2 rakaat dalam waktu maghrib. Orang tadi pergi, dia ingat orang tadi sembahyang maghrib lewat, dia pun pergi, dia pun sembahyang sama. Opel ya. Dia sembahyang isyak tapi dia buat 4 rakaat. Habis sampai 3 rakaat, dia berhenti lah. Yang belakang tadi dia imam, tapi dia 4 rakaat sebab dia sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Jawab kan, dia ubah. Apakah keadaan yang ikut belakang dalam maghrib? Dia boleh pakai masalah kita faham. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, boleh orang sembahyang sunat dari orang sembahyang wajib boleh. Orang sembahyang wajib dari orang sembahyang sunat boleh. Itu yang mula-mula. Ada
sunat boleh, wajib dan sunat boleh, wajib dan biasalah. Tadi wajib dan wajib. Dia sembahyang sunat isyak, ada sembahyang isyak. Dia takdir, tapi dia tidak qasar, dia 4 rakaat. Jadi sembahyang maghrib kita terlewat. Dia ikut habis sampai 3 rakaat, yang dia tadi dia tak wajib bangun. Ada dia sembahyang maghrib. Kalau dia bangun sengaja dia faham, dia maghrib dia bangun juga batal sembahyang. Pada dia 2 keadaan, sama ada dia mufaraqah berhenti, tu dia bagi salam. Imam bangun dia buat kurang juga. Dia dapat pahala. Tapi kalau dia dapat pahala bersama imam, dia wajib tunggu imam. Dia atayat akhir, tunggulah situ. Imam baru, rokok, sujud, kemudian ayat, baru salah dia bagi salam. Ada 2 keadaan, sama ada dia terus mufaraqah, dia buat sembahyang sendiri, ataupun dia tunggu imam dalam rakaat dalam tahiyat akhir. Gimana? Kalau dia bangun, rukun dia batal. Bayar dia. Kalau dia menambah kat rukun, sembahyang maghrib rukun 3 rakaat saja. Begitu juga orang sembahyang isyak. Sembahyang isyak, imam seorang, sebelum imam seorang, makmum terpindah 3 dia kata. Ada raya Cina semua balik akan dibawakan. Sembahyang isyak. Tu imam tadi masuk 4 rakaat isyak, dia was-was. 3 ke 4 dia was-was. Maka imam tadi yang boleh was-was dalam hari Nabi sebut, sesiapa yang was-was dalam kepala dia 4, 3, 2, 3, ambilkan dia yakin. Dia yakin 3 ke 4, dia ambil 3. Supaya tu dia yakin 4 dia was-was. Dia pun bangun Malaysia. Dia belakang itu, dia tengok imam tadi bangun, dia sudah terus subhanallah. Tapi imam tadi dia tak salah sebab dia was-was. Dia bangun, dia belakang tadi, kalau dia tahu imam lebih rakaat, dia tegur imam bangun, dia bangun juga batal sembahyang dia. Kalau tak tahu juga sama dengan imam. Imam tak ada apa. Dia pun sembahyang ada tambah 1 rakaat lagi, dia sunat sujud sahwi. Dia tak batal sembahyang dia kerana walaupun dia buat 5 rakaat tapi dia was-was. 3 ke 4 dia ke 4. Maka dalam mazhab kita, kalau 3 ke 4 dia ke 4, kita ambil 3 yang kita yakin. 4 tu was-was. Maka kita tambah 1 rakaat lagi, kemudian kita sujud sahwi selepas pada tahiyat akhir. Makmum kat belakang dia bangun, dia tahu bahawa sembahyang imam salah, dia bangun juga batal sembahyang dia. Dia sembahyang lagi 2 keadaan, dia bagi salam dia tadi juga, atau dia tunggu imam tadi bagi salam. Imam tak salah sebab dia was-was. Gimana? Ada yang kedua. Salah yang kedua. Masalah dia tanya hukum jual kucing. Kucing ni khilaf ulama. Boleh kita jual binatang yang tak boleh dimakan? Sekarang ulama kata haram, ulama kata boleh. Ulama yang kata boleh jual kerana kecantikan. Kucing tadi kita tidak makan dia. Maknanya kalau kita jual kepada orang makan kucing, punya haram. Contohnya kita jual kucing kita kepada orang yang suka Islam dan dia tidak makan kucing, balik buat singgah ke apa sama sekali, itu pun haram kita jual. Tapi kalau kita jual kepada orang Islam yang bela kucing itu kerana cantik, dia hukumnya haram. Bela kucing hukumnya haram, tidak haram. Jual kucing, dia tak apa, jual. Hukum jual beli, benda yang tidak boleh dimakan ni, khilaf ulama. Kalau ulama kata haram, kalau ulama kata harus. Harus kata apa? Kita jual kerana cantik dia. Tapi kalau kita jual kepada orang makan kucing, hukumnya haram. Gimana? Bila kita jual buruk kita jual, kita makan buruk, kita jual kepandaian dia. Dia pulang dan sebagainya. Kita bukan jual buruk kerana cantik, tak cantik buruk ni. Tapi kita kadang dia boleh buka kenapa. Maka dia akan jual kerana kepandaian dia, bukan jual dia. Dia faham? Tapi kalau jual kepada orang makan buruk, hukumnya haram. Itu jawab pendapat. Ada sahaja soalan yang tanya kepada saya. Mudah-mudahan sama sebab dia beri pendapat. Ada soalan lain? Nak tanya? Ada? Okey? Ada? Alhamdulillah, wassalamualaikum. Pada syukur beliau sallallahu alaihi wasallam pada akhir dunia salat akhirat dan Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.